Tahun 2025 dimulakan dengan penuh semangat pada hari pertama persekolahan, menyambut kehadiran murid dengan harapan dan azam baharu. Penyerahan bantuan tunas makmur mencerminkan keprihatinan PIBG dalam memastikan kebajikan murid sentiasa terbela dan tiada tercicir. Lawatan muhibah alumni PIBG mengeratkan silaturahim serta memperkukuh jaringan sokongan komuniti sekolah. Majlis penyerahan watikah pemimpin muda menjadi simbol kepercayaan dalam melahirkan generasi pemimpin yang berwibawa dan bertanggungjawab. Sempena Ramadan mulia, sumbangan telah disampaikan bagi membantu murid dan keluarga yang memerlukan menyemai nilai keprihatinan dan kasih sayang. Aktiviti gotong royong menyediakan bubur lambuk menyemarakkan semangat kebersamaan antara guru, ibu bapa dan murid. Majlis Khatam Al-Quran menjadi kemuncak pengisian rohani, membentuk murid yang berilmu, berakhlak dan berintegriti. Program Rentas Desa memupuk daya tahan, disiplin dan semangat kesukanan dalam kalangan murid. Jamuan Raya Kelas PPKR membuktikan komitmen sekolah dalam memastikan setiap murid diraihkan dan dihargai tanpa mengira keupayaan. Mesyuarat Agung PIBG menjadi platform penting dalam merancang hala tuju serta memperkukuh kerjasama strategik antara sekolah dan ibu bapa. Kejohanan olahraga tahunan sekolah menyatukan seluruh warga sekolah dalam semangat persaingan sihat, sukan dan perpaduan. Pelibatan aktif murid dalam pelbagai pertandingan co-curriculum membuktikan komitmen berterusan ke arah kecemerlangan yang holistik. Ini bukan sekadar aktiviti, ini adalah komitmen bersama. Terima kasih atas sokongan dan kepercayaan yang berterusan sepanjang tahun 2025. PIBG 2025 bersama, prihatin dan cemerlang. Bersama kita menuju kecemerlangan 2026. Yang